Kota Baru. Dah molek kita keluar daripada kabin mall tu, tengok orang duduk akak telefon belaka. Akak telefon. Kata pun dia pula ramai orang tengah jalan. Rupanya awet nak terjun duduk biar bangunan. Nah, kita duduk dalam kereta. Oh, rambut merah. Pakai baju t-shirt putih. Seluar jean. Ada tunjuk gambar. Jom terjun tau. Terjun. Terjun. Orang tak ada lembek di bawah. Nah, kini maknanya cinta. Faham? Cinta. Maknanya bapak dia tu tak ambuh dah ke dia. Balak, kayu balak tak ambuh dah ke dia. Tak. Dia apa syakar tu yang datang. Ni, deru ni dalam surga bapak tu. Faham tak? Maknanya tak umi kuda agun ni akal ke. Mu perah ngak tu, ambo lawam dah. Nah, yang perang apa nak terjun bunuh diri, apa nak terjun bangunan. Dah kalau nak terjun bangunan, mu tak usah duduk lama. Pergi siapa bung terjun terus. Ni tak duduk kat tu tak malam. Nak suruh datang tu mari tengok. Mana hebatnya. Dia perah bukan barang-barang perah. Siapa orang sedang boleh telefon bomba dak terjun dia dak congok itu. Nanti bodoh belaka tu. Jangan no sensing no datang apa no terjun. Padahal berderu dia lelaki munak kat mana? 3 tiala. 4 tiala ni. Odok bini kat mana ni? Molek-molek ada perah dia kok. Kita menikah tau kau cerai. Tak ada jodoh. Cerai nikah dengan orang lain pula. Bini kita nikah dengan JKK. Tak ada masalah. Maknanya berpandangan jauh. Ada tak ada jodoh tu. Dah lah kasih lama dah 6 tahun dah kasih tidur sebatang, makan sepinggan berok temang. Dak nikah juga. Nak buat mana ramai lagi kan. Dosa sempit dengan dosa putus asa.